Apabila membicarakan kumpulan-kumpulan legenda rock dari Johor, tentu sekali banyak nama-nama kumpulan yang akan timbul. Tetapi apabila kita menyebut secara spesifik kumpulan legenda rock dari daerah Keluang, hanya satu nama sahaja yang paling sering disebutkan. Itulah kumpulan Figures atau Gravity. Ya, kumpulan Figures dan Gravity adalah salah satu kumpulan rock paling veteran dari daerah Keluang. Malah satu-satunya yang berjaya mengecapi populariti di zaman rock kapak dahulu. Diasaskan sejak tahun 1979 pada asalnya menggunakan nama Venus Junior. Kumpulan ini seperti kebanyakan kumpulan rock awal dari Johor yang lain, amat aktif beraksi di pentas-pentas kerja kahwin sekitar Johor. Bercita-cita untuk menjadi kumpulan rakaman yang berjaya sebagaimana Search, Bumi Putera Rockers dan Left Handed yang masing-masing merupakan kumpulan rock Johor yang berjaya merakamkan album. Venus Junior membuat rombakan untuk lebih aktif dalam pesada muzik dengan menukar nama menjadi Figures pada tahun 1985. Mereka mula aktif menyertai pertandingan-pertandingan rock untuk membina laluan mereka sebagai kumpulan rakaman. Figures pada 1985 dibarisi oleh Isa Hamzah vokal, Hamid Kadir dan Daud gitar, Muhammad Hassan bass, Ahmad Abdullah drum dan Rosli keyboard. Pada 1987, mereka telah dijemput untuk menyertai album kompilasi Batu-Batu Perjuangan atas saranan B-Sound Studio. Album yang diterbitkan oleh NSR Records ini turut melonjakkan nama mereka. Namun begitu, tiada kontrak rakaman susulan ditawarkan oleh NSR kepada kelima-lima kumpulan tersebut, membuatkan mereka masih membawa haluan masing-masing demi melangsungkan hala tuju perjuangan muzik mereka. Pada tahun yang sama, mereka membuat keputusan untuk berhijrah ke Kuala Lumpur dan akhirnya berjaya menggondol tempat naib juara pertandingan Battle of Rock Malaysia di Ampang Park. Seraya dengan itu, syarikat NSR serta-merta melamar mereka untuk kontrak rakaman album. Rancangan untuk rakaman album Figures telah diselia oleh A. Ali sebagai penerbitnya pada 1988 ini, walau bagaimanapun sedikit menghampakan mereka. Pihak syarikat dan penerbit telah meletakkan genre tertentu kepada bawaan muzik Figures, membuatkan mereka tidak dapat mempersembahkan lagu-lagu ciptaan mereka sendiri. Dengan pelan lagu-lagu pop ala-ala 60-an dicampur dengan rock hasil idea A. Ali, album Figures hinggap di pasaran pada awal 1989 menerusi NSR dengan judul Kalau Terpaksa. Alright, jadi di hadapan kita adalah 3 album Figures dan juga Gravity lah. Sebab nama asal Figures kemudian menukar kepada Gravity. Kenapa tukar? Tunggu, sekejap lagi gua cerita. Kita tengok satu-satu dulu. Jadi sekarang ni gua nak ulas Figures dulu, tapi gua nak beritahu siap-siap album yang ini, Gravity, inspirasi album ni mengandungi full copyright. Jadi gua tak boleh letak langsung lagu-lagu dari album ni, dan gua tak buat ulasan ni lah. Tapi 2 ni boleh. Ini ada copyright, tapi hanya dalam 6 lagu tak silap gua. 4 lagu bebas copyright. Yang ni pula 2 lagu ada copyright, tapi yang lain semua okey lah. 2 ke 3 tak silap gua, 3 lah. Sorry sebab Anak Langit tu ada copyright yang tersembunyi. Hampir betul. Okey, jadi kita tengok Figures dulu Ni kita tepikan dulu. Alright, jadi Figures. Tengok dalam dia. Jadi ketiga-tiga kaset ni diterbitkan oleh NSR Figures diterbitkan pada tahun 89. Jadi kotak tahun 89. Ini casing color kelabu begini. Patutnya ada logo NSR ni, tapi ni tak ada. Okey, gua beritahu siap-siap kaset Figures ni bukan gua punya. Ini adalah Ende Rockers punya. Jadi sebab tu ada penghargaan nama dia di depan. Kadang-kadang Ende Rockers ni dia rajin scan cover untuk gua, artikel untuk gua. Tapi kali ni penghargaan nama dia gua tulis, pasal ini kaset dia gua pinjam. Gua tak ada kaset Figures ni. Okey, jadi kita tengok dia punya inlay dulu. Figures ni inlay dia pelik sikit. Dia macam kertas manila cut gitu, keras-keras gitu.
Berbeza dengan kebanyakan inlay kaset NSR lain, macam Batu-Batu Perjuangan, Victim, di mana inlay dia jenis kertas licin. Yang ni lain. Ni macam kertas Manila Cut. Nampak dia tebal. Tak tahu kenapa. Okey, jadi cover depan dia figures, gambar 5 orang ahli figures. Pada masa ni keyboardist Rose Lee tak masuk dalam gambar. Jadi hanya 5 orang. Kalau ikutkan ahli figures pada masa ni sebenarnya 6. Menampilkan gaya pakaian figures ala-ala band pop lah gitu. Tapi sebenarnya muziknya dia orang main rock and hard rock, ada heavy metal ada. Tapi pasal dah syarikat nak jadikan dia orang macam ni, jadi dia orang ikut konsep lah. Ni zaman 80-an dulu orang panggil sebagai rock smart lah kan. Rambut tak berapa panjang, jenis gonjeng je. Di logo figures ni bagi gua cantik lah, sebab dia macam shining gitu kan. Memang design 80-an habis lah. Jadi tajuk album ni Kalau Terpaksa. Jadi album ni memang acuan oleh penerbit lah. Kita boleh nampak situ penerbit A. Ali. Memang dia dah dominasi lah penciptaan lagu. Kita boleh tengok lah nama dia pada kebanyakan lagu. A. Ali, Ahmad Ali tu dia jugalah. Gua sebenarnya nak letak lagu Sengketa, tapi lagu ni ada copyright, jadi gua tak boleh letak. Ini lagu heavy yang terbaik lah untuk album Figures ni. Lagu-lagu lain ada lagu fast juga, tapi kebanyakannya rock biasa je lah. Ada sikit macam pop yeh campur rock pun ada kan. Itu A. Ali punya penangan lah. Jadi agak ralat lah gua tak dapat letak lagu Sengketa dekat seleksi heavy metal hard rock Figures hari tu pun. Gua nak letak lagu Sengketa ni tapi tak dapat pasal dia copyright. Sayang. Cuma lagu ni je lah lagu fast yang tidak mengandungi copyright. Boleh lah lagu ni pun. Tak apa-apa gua minat sangat lah. Gua lebih minat lagu Sengketa lah. Sebab lagu-lagu fast dia yang lain tak apa-apa rancak, tak apa-apa keras. Jadi inlay belakang ni lirik lah macam biasa. Ni ada apa sign, tak silap gua ni Isa Gravity kot. And dia dapatkan sign dia pada masa tu. Okay. Keset dia biasalah tahun 80-an punya, menggunakan stiker. Lepas tu ada logo NSR di bawah ni, menandakan dia adalah original. Nampak sini. Tak apa jelas tapi boleh nampak lah tu. Dia pakai stiker macam ni lah, style NSR 80-an. Ok, buang masa kita ulas Album Figures Kalau Terpaksa dikabarkan terjual sekitar 50,000 unit. Seraya dengan itu, Figures ditawarkan peluang rakaman album kedua oleh NSR. Namun begitu, untuk album kedua ini, mereka meminta pada syarikat peluang untuk berkarya sambil menerbitkan sendiri, di mana NSR bersetuju dan memberi Figures kebebasan sedemikian.
Pada saat ini juga, keyboardis dan gitaris asal Figures iaitu Hamid Kadir terpaksa mengundurkan diri atas sebab komitmen kerja, menjadikan Figures sebagai kumpulan 4 anggota sahaja. Mereka bercadang menukar nama kepada Gravity yang lebih mudah disebut. Keputusan ini berdasarkan maklum balas dari peminat yang mengatakan nama Figures sukar disebut. Dengan ini, bermula lewat 1990, Figures dikenali sebagai Gravity dan mula bekerja keras untuk rakaman album mereka. Kebanyakan lagu-lagu dalam album kali ini adalah ciptaan mereka sendiri. Satu bahagian yang diberikan oleh NSR kepada mereka adalah kebebasan berkarya. Akhirnya album Gravity yang pertama berjudul Inspirasi muncul juga di pasaran pada Oktober 1991. Alright, jadi macam gua kata tadi, album pertama menggunakan nama Gravity Inspirasi mengandungi full copyright, jadi gua tak boleh letak langsung lagu-lagunya. Tapi tak apa, gua akan tunjuk pada lu orang kaset dia punya dalam, khas untuk lu orang lah. Okey. Jadi seperti juga Figures tadi, Gravity memang diterbitkan oleh NSR lah. Kan gua dah cerita tadi lah kan. Tapi album ni tahun 1991. Seperti kebanyakan album NSR pada tahun 90-91, dia ada chop stamping khas lah dekat dia punya inlay depan dia. Itu memang antara identiti NSR lah. Lu orang boleh tengok sini lah. Nampak? NSR berapa bulan ni? 11 bulan 11 91. Okey. Jadi tu tarikh album ini dikeluarkan lah. Jadi bukan Oktober ralat, tapi November 91. Jadi yang gua tahu album ni memang laku lah, antara album Gravity yang paling top. Jadi sebab tu dia mengandungi full copyright. Dan yang gua tahu juga, album ni ada keluar beberapa press lah. Yang press yang gua ada ni warna dia kuning, sambil casing dia kuning ke putih begitulah. Gua tak tahulah pasal gua tak ada album ni sejak dulu. Gua beli daripada seorang brother dari Kelantan, nama dia Lee. Boleh nampak dia sign nama dia kat sini. Kebanyakan kaset-kaset dia semua ada sign nama dia. Kat casing ni pun ada tulis juga Lee 92. Dia beli kaset ni pada tahun 92 lah, sebab album ni keluar lewat 91 kan. Jadi terima kasih brother Lee sebab jual kaset lu pada gua. Jadi macam gua katakan, album ni diterbitkan sendiri oleh Gravity lah, di mana NSR dah memberi peluang pada mereka untuk menerbitkan sendiri albumnya. Sebab album Figures tu memang dia orang kena kontrol oleh A. Ali lah, tak boleh buat apa lah kan. Tapi untuk album ni diorang dah diberi peluang untuk terbit sendiri dan juga sumbangan lagu sendiri. Kita boleh tengoklah lagu-lagu ciptaan Gravity sendiri. 1, 2, 3 4, 5, 6. Jadi dominasi lagu ciptaan sendirilah. Dan macam biasalah mesti ada sumbangan dari komposer, macam Sa'ari Amdi, Iras Irma, dia pun sebenarnya Sa'ari Amdi jugalah. Jadi Dores ni gua rasa ni lagu cover sebenarnya ni, oleh penyanyi asal Daddy Dores yang daripada Indonesia. Dia juga lagu ciptaan John Goh. Jadi lagu Killer Song album ni adalah ciptaan Gravity sendirilah. Sinambungan cerita dengan Kau Saju Cintaku. Kenangan Silam di Jalan Silang ni walaupun ciptaan Sa'ari Amdi, tapi dia tak berapa top sangat dibandingkan lagu ciptaan Gravity sendiri. Senang cakap, diorang dah sukses lah pada masa ni. Jadi sebabkan gua tak boleh nak ulas letak langsung lagu-lagunya, gua akan bagi markah lah terus pada video ni kan. Okay, sebelum tu kita tengok betul-betul inlay dia. Gua suka image Gravity pada masa ni, sebab image dia memang habis rock lah, dengan rambut panjangnya, dengan bergambar dekat motor superbike Kawasaki lagi kan. Memang betul-betul rock lah kan, smart lah dengan cover album gambar lukisan. Gua suka jenis lukisan ni. Logo pun cantik kan, ada mata ni. Sebenarnya dimaksudkan adalah Kau Bermata Satu. Dia cerita pasal Israel lah sebenarnya. Belakang macam biasa lirik, ada background gambar ahli Gravity, di mana gambar ni hanya terdapat di dalam versi CD. Album ni dia keluar CD sebab tahun 91 kan, dah ada CD keluaran asal. Tapi gua tak ada lah CD tu, gua tak berapa minat nak collect CD. Okey, biasalah shell tahun 91 ni dapur hujung gunakan shell berwarna, print terus ke atas shell.
Macam gua kata, dia ada versi beberapa yang lain macam warna putih. Mana boleh pasang, copyright. Walawak lah. Tulisan kupon ni gue minat. Betul klasik lah kan, 80-an ni style. Jadi berapakah markah untuk Gravity Inspirasi? Pasal memang tak boleh pasang lagu-lagu dia, semua lagu ada copyright. Lagu fast dia sebenarnya tak banyak, ada 4 saja kan. 1, 2, 3, 4. Yang lain banyak lagu slow. Jadi untuk kepuasan melayan album ini bagi seorang mat rock yang memang nak dengar lagu-lagu metal, lagu-lagu yang fast, tak adalah pada album ni. Malah lagu-lagu slow dia pula agak mendayu-dayu. Memang bukan gua punya cita rasa lah kan. Sorry to say nak cakap macam mana lagi kan. Kalau kita dah tak minat, kita jujur je lah cakap kan. So Gravity Inspirasi, disebabkan dia punya cover dia yang menarik, dia punya layout yang cantik apa semua, kita masih boleh bagi markah lagi. Dan dia punya lagu-lagu fast dia pun okey lah kan. Cuma biasalah, mixing album rock kapak ni pada masa tu sound memang kurang lah kan. Gitar bunyi tenggelam, bunyi sloppy yang kita tak apa jelas dengar. Dia punya riff seketul-seketul keluar tu kita tak dapat dengar dengan betul kan. So Inspirasi 7/10. Kita teruskan dengan kisah mereka. Album Inspirasi sememangnya menaikkan nama Gravity dengan lagu Killer Kesinambungan Cinta turut dipertandingkan di Juara Lagu 1992, sekaligus mengukuhkan populariti Gravity di Persada Music. Inspirasi mengauk jualan yang diberitahu sekitar 100,000 unit. NSR serta-merta menawarkan peluang rakaman album yang seterusnya. Namun begitu di sebalik kejayaan mereka di puncak, sekali lagi mereka dilanda ujian apabila gitaris Daud tidak dapat memberi sepenuh komitmen kepada Gravity. Beberapa gitaris telah dijemput untuk menggantikan Daud, antaranya Adri Hashim Chapters. Namun akhirnya bekas gitaris Iris, iaitu Boy, yang dapat memberikan sepenuh komitmen kepada Gravity. Kemasukan Boy yang amat terpengaruh dengan muzik heavy metal dan power metal membawa konsep Gravity jauh lebih berat berbanding sebelumnya. Alright, Anak Langit, album yang paling diminati mat-mat rock, mat-mat metal yang betul-betul nak dengar lagu-lagu fast lah. Pasal album ni walaupun sama juga macam Inspirasi sebenarnya, hanya 4 buah lagu saja lagu fast. Tak tahulah, sayang betul lah. Lagu lembik yang banyak, bosan betul lah. Kan? Tapi macam mana pun lagu fast album ni memang cukup memuaskan hati. Lu orang semua mana yang dah tengok video pasal BC Rockers mungkin dah tahulah asal-usul lagu-lagu di dalam album ini sebenarnya adalah lagu daripada BC Rockers lah, yang tak jadi dirakamkan. Jadi seperti yang telah diceritakan dekat video BC Rockers, dan juga tadi pun gua ada mention sedikit, yang sebenarnya Boy ni asalnya adalah gitaris BC Rockers, kemudiannya dia join kumpulan Iris. Cuma kita letak gambar Iris pasal gambar Boy sewaktu BC Rockers tu tak sempat nak dirakamkan lah kan. Dia orang tak sempat ambil gambar. Maklumlah zaman tu mana ada handphone lagi kan. Kalau nak ambil gambar ni mengharapkan pada kawan-kawan ataupun gambar-gambar official lah kan. Kalau tak memang tak ada kerja nak ambil gambar tak. Itulah dia cerita dia. Jadi ya, Gravity Anak Langit, kalau kita lihat pada inlay dia memang jauh berkualiti berbanding dengan Inspirasi tadi. Inspirasi tadi dia macam kertas yang biasa saja. Dia keras juga tapi tidak selicin ini. Ini kita boleh nampak dekat dalam video betapa shiningnya dia kan, berkilat-kilat. Wow. Ni sebenarnya bahagian ni, video ni adalah bahagian yang gua ulas semula lah. Pasal dekat video lama yang gua buat ulasan asal Gravity, pada masa tu gua tak tahu lagi yang sebenarnya 4 buah beberapa lagu-lagu di dalam album ini adalah lagu BC Rockers. Jadi bila gua dah borak dengan ahli-ahli BC Rockers, baru gua tahu cerita sebenar dia. Lagu-lagu ni sebenarnya adalah lagu BC Rockers asalnya, yang diberikan oleh Boy kepada kumpulan Gravity untuk album Anak Langit lah. Jadi dekat belakang ni lah, kalau dekat depan ni kita tak boleh nampak maklumat dia langsung kan. Tak ada maklumat pasal siapa pencipta lagu apa semua. Dekat ucapan pun sebenarnya tak ada langsung ucapan kepada BC Rockers. Tak tahulah kenapa boleh jadi begitu. Mungkin yang buat ucapan tu bukan ahli-ahli Gravity sendiri. Gua yakin bukan dia orang sendiri yang tulis tu sebenarnya.
Sebab kadang-kadang bila kita baca kan, kebanyakan ucapan-ucapan album rock kapak ni, gua pernah tanya dekat ahli-ahli rock band-band tu sendiri kan, ahli-ahli band-band rock tu sendiri, ucapan ni siapa orang yang dimaksudkan, sekian-sekian, dia orang pun tak tahu. Kadang-kadang kata bukan kita orang yang tulis tu. Jadi gua rasa untuk kes album Anak Langit ni pun hal yang sama. Sebenarnya yang tulis adalah producer ataupun syarikat rakaman tu sendiri yang memandai-mandai tulis. Macam contoh Kejora kan, dia ada bagi ucapan terima kasih dan Al-Fatihah pada salah seorang penyumbang lagu, iaitu lagu Malaysia kan. Boleh tengok balik dekat ulasan Kejora yang gua baru buat baru ni. Tapi bila gua tanya dekat ahli-ahli Kejora, dia orang pun cakap tak tahulah siapa tu kan. Tapi bila tanya dekat producer apa Khairul Idlan tahu siapa orangnya. Maknanya yang tulis tu mungkin adalah pihak Khairul Idlan yang tulis kan, ataupun wallahu alam. Senang cakap bukan band boy sendirilah yang tulis ucapan tu. Okey, jadi dekat bahagian ni baru kita boleh nampak lah pencipta lagu dia semua. Jadi kat sini kita boleh lihat seperti yang telah gua bongkarkan dekat video BC Rockers baru ni. Lagu-lagu ciptaan BC Rocker ni sebenarnya tidak ditulis BC Rocker. Sebaliknya ditulis Gravity. Tak tahulah kenapa boleh jadi macam tu. Orang boleh tengok sendirilah melodi asmara, Gravity dalam kurungan Pete. Gitaris BC Rocker lah bila masa lah Pete ni, arwah Pete ni join kumpulan Gravity kan. Memandai-mandai lah ni NSR punya kerja ke apa, gua tak tahulah kan. Tapi memang gua pun tak puas hati lah kenapa buat macam tu kan. Diorang ni bukan ahli Gravity, kenapa nak kena tulis macam ni? Kenapa kena tulis Gravity dalam kurungan Pete kan? Kenapa kena buat macam tu kan? Ni lagi satu, Kota Kehancuran, Gravity dalam kurungan Az. Az adalah drama BC Rockers. Bila masa dia join Gravity, brother, alamak kan? Dan Kota Kehancuran ini adalah tajuk yang telah ditukar lah. Tajuk asal menurut Az adalah Kota Kehitaman sebenarnya. Kat sini pun sama, Nur Asmara, kita boleh nampak Gravity dalam kurungan Az. Ni lagu slow lah, melodi Asmara pun lagu slow. Kemudian ada lagi Wira Syaitan. Wira Syaitan pun menurut Az adalah juga lagu BC Rocker sebenarnya pada asalnya. Tapi yang ni hanya ditulis Gravity. Yang ni gua tak pastilah ciptaan Az ke, ciptaan Boy ke. Tapi gua rasa mungkin ciptaan Boy lah kot kan? Sebab tu mungkin dia tulis Gravity saja. Kalau ciptaan Boy nak tulis Gravity tak apalah, dah memang Boy memang ahli Gravity, betul tak kan? Apa lagi lagu BC Rocker sebenarnya? Lagi satu adalah Kasih Dirundung Mega. Ini pun menurut Az adalah lagu asal BC Rocker juga. Tapi kat dalam ni dia tulis Sa'adi Amri. Tak tahulah, gua pun heran lah. Tapi tulis publishing dia Pacific BMG Music kan. Selalu kalau tulis macam ni memang betul ciptaan Sa'adi Amri lah. Wallahualam, gua tak pasti benda tu. Pasal kalau nak tanya dia orang sendiri pun, dia orang pun mungkin dah tak ingat, benda dah lama kan. Belantara lagu Fast, antara lagu heavy yang terbaik dalam album ni, ditulis ciptaan Sa'adi Amri juga. Mungkin melodi saja yang dia buat, tapi yang buat arrangement guitar work dia semua adalah Boy dan rakan-rakan Gravity lah kan. Angelina adalah lagu Daddy Dores tak silap. Angelina ke Aduhai Malang, Aduhai Sesalan. Salah satu dari itulah sebenarnya adalah lagu Daddy Dores. Pun tidak ditulis nama pencipta asal, sebaliknya ditulis Gravity. Tak tahulah kenapa. And gua rasa Angelina kot. Tak tahulah pasal lagu slow album ni gua tak apa dengar sangat. Tak boleh masuk. Bila pasang je dia macam mendayu-dayu sangat. Forward je lah kan. Memang tak boleh masuk, minta maaf banyak. Brother Gravity memang gua jujur cakap, gua tak boleh masuk lagu-lagu slow Gravity. Pasal dia menyanyian dia mendayu-dayu, gua tak suka. Boleh mengantuk. Okey, jadi cover Anak Langit ni antara cover yang cukup cantik lah. Gambar jet pejuang kan, dengan logo Gravity macam tu. Dengan dekat dalam dia satu-satunya album Gravity atau Figures yang tak ada gambar line up langsung. Sebaliknya dia bubuh gambar jet pejuang di balik langit teja. Cukup menarik. Sebab kalau letak gambar sendiri pun tak guna. Ni tahun 1993, masing-masing of course tengah berambut pendek masa tu. Dress up pun dah tak rock. Dia dah tak menarik lah kalau nak tengok pun sebenarnya. Ni kotak asal NSR tak silap ni. Tu ada logo NSR. Tapi tak tahulah, mungkin kotak asal ke kotak yang dah ditukar ke, bawah-bawah. Tapi gua rasa kotak asal kot. Sebab gua dapat kaset ni pun dia sebenarnya open seal. Kita boleh nampak ni ada punch hole kat sini. Punch hole ni maksudnya kaset longgok lah, kaset yang dulu tak habis jual.
Jadi orang tu beli daripada longgok-longgok, dan gua dapat ni pun bukan gua yang beli. Gua trade sebenarnya, gua tak ingat dah kaset apa yang gua trade. Jadi gua rasa ni kotak asal lah ni, bukan kotak yang dah ditukar. Sebab satu dia ada label NSR kan. Tapi sepatutnya 1993 masih guna petak kan. Okay, ni dapat alihan lah, dia dah start gunakan yang curve. Yang curve ni macam yang gua dah cakap banyak kali lah, gua memang tak minat kotak curve ni, tak cantik kan. Lagi satu dia jatuh mudah pecah lah. Okay, kaset dia biasalah 1993 dah tak pakai kaset color-color, dia dah pakai kaset jenis. Kat sini gua tak faham kenapa tajuk dia kasih Dirundung Mega. Sepatutnya tulis lah ikut tajuk Anak Langit kan. Kalau nak promote sangat lagu slow, kenapa kat sini tak tulis kasih Dirundung Mega kan. Kat situ berlaku kekeliruan. Okay, jadi album ni dia ada copyright, tapi bukan semua lagu ada copyright. Jadi kita boleh ulas. Alright, jadi nak tahu dia punya markah dia, kita pergi ke ulasannya. Walaupun jualan album Anak Langit masih dianggap baik dengan anggaran sekitar 50,000 unit, namun akur dengan kejatuhan industri rock, syarikat NSR tidak menawarkan peluang rakaman album susulan. Begitu juga bagi ahli-ahli Gravity yang mula sibuk dengan komitmen masing-masing. Mula membawa haluan sendiri hinggalah pada 1997 apabila mereka bercadang untuk bergabung kembali setelah dilamar oleh syarikat Ambang Klasik. Kembalinya Gravity sewaktu suasana muzik Malaysia telah berubah, di mana era rock telah kehilangan taringnya. Gravity sempat muncul dengan album ketiga mereka berjudul Rambak sebelum berpecah akhirnya setelah album tersebut dilahirkan. Entah mengapa pikiranku dengan tiba-tiba terganggu. Puas ku coba pejam mata, kalau terlena seketika, betapa tingginya harapan
tempat bersandara.